Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhair. Bilalah aku boleh dapat beli pack Techno Breaker ni? Nak beli, tapi gaji tak masuk lagi. Uish, free ke? Terima kasih weh. Aku memang nak pack Techno Breaker ni. Ui. Untung dapat member baik macam ni. Okey, ini dia pack Techno Breaker. Dapat juga akhirnya. Adakah kita akan dapat kad manis-manis? Untuk kad pertama kita dapat kad sokongan panah adudu. Efek kad ini adalah efek dari kad sokongan pihak lawan tidak berkesan. Kad yang seterusnya, kita dapat special card grade A Boboiboy Solar, HP 140, attack 120. Efek dia, jika menang osong pertama, ambil kad Boboiboy Duri dari deck dan letakkan di tangan. Next, kita dapat kad grade C Papiliam, HP 60, attack 40. Efek kad ini adalah automatik menang jika kad Papilion ada di zon kalah. Kad yang seterusnya adalah kad grade C Barbarossa, HP 80, attack 60. Efek dia, serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Next, kita dapat kad grade C Kuali, HP 60, attack 40. Efek dia adalah pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan masukkan ke dalam deck. Kad seterusnya adalah kad sokongan pro dan efek kad ini adalah pilih satu kad dari zon kalah dan letakkan di tangan. Memang nice. Untuk pack yang kedua, jap, susahnya nak buka. Kita guna gunting untuk buka. Make sure masa gunting, adjust position gunting tu elok. Takut tergunting kad tu pula. Hati-hati ya masa gunting. Okey, untuk kad pertama kita ada kad grade B Adudu, HP 120, attack 80. Efek kad ini adalah attack tambah 40 jika kad jenis probe ada di dalam deck. Kad yang seterusnya kita dapat kad grade B Troket dan Suico, HP 140 dan attack 100. Efek kad ini adalah pemain dapat serangan pertama sekiranya seri dalam osong. Next, kita dapat kad grade B Ahmad Sobri, HP 80, attack 40. Efek dia adalah tiru efek kad sokongan dari zon kalah pihak lawan. Kad seterusnya, kita dapat kad sokongan Cacix. Efek kad ini adalah pilih dua kad dari tangan pihak lawan dan letakkan di zon kalah. Next, kita dapat kad sokongan Ochobot. Efek kad ini adalah kuasa teleportasi. Pilih satu kad dari zon kalah dan letakkan di tangan. Kad seterusnya, kita dapat special card grade A Maharaja Ramos, final form. HP dia 220 dan attack 140. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Maharaja Ramos. Efek kad ini adalah efek kad lawan tidak berkesan, termasuklah efek daripada kad sokongan. Untuk pack ketiga, pack Techno Breaker kita, mari kita lihat kad apa yang bakal kita dapat. Untuk kad pertama, kita dapat kad sokongan probe dan efek dia adalah HP tambah 40. Kad yang seterusnya, kita dapat kad grade C Gopal, HP 60, attack 40. Efek dia adalah pilih dua kad dari zon kalah dan letakkan di tangan. Next, kita dapat kad grade B Boboiboy Blaze, HP dia 120 dan attack 100. Efek kad ini adalah susun semua kad dari tangan ke dalam deck dan ambil 3 kad paling atas. Seterusnya, kita dapat kad sokongan Hammer Genta dan efek dia adalah attack tambah 60. Next, kita dapat kad grade C Kuali, HP 60, attack 40. Efek dia adalah pinjam HP dan attack kad yang berada di zon menang. Finally, kad terakhir kita dapat special card grade A Mask Mara, HP 160, attack 120. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Mara. Efek kad ini adalah efek kad lawan tidak berkesan, termasuklah efek daripada kad sokongan.
Okey, itu saja kad yang kita dapat untuk hari ini. Kepada sesiapa yang nak Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker ni, anda boleh dapatkan secara online ataupun di kedai-kedai seperti 7-Eleven yang berhampiran. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.